batal wuduk. Tapi kalau syak, abang sentuh kedok ni. Abang tak ingat dah. Di antara sentuh dengan tak sentuh tu tak ingat lah. Tak ingat sungguh-sungguh. Berat sentuh ke tak sentuh? Tak tahu 50-50. Baik, kalau syak, pilihan. Nak pegang kat yakin terus ke ataupun ambil kat waham. Tapi kalau duk rasa, saya duk berasa macam abang pegang, batal terus semayang. Batal terus wuduk dah. Tapi kalau rasa tak terpegang kot, tak sentuh kot. Tadi kot kalau terkena tu pun rasa terkena baju kot. Baik, zon. Bukan duk kat yakin ni. Maka berpegang, hukum wuduk tadi tak batal. Jelas tak? Ni peringkat dia lah ni. Tak apa, saya padam ni. Takkan tak apa. Yakin, zon, syak, waham. Kalau tak tahu tulis bahasa ni, tulis bahasa Melayu. Yakin, zon. Z-H-O-N. Syak, S-Y-A-K. Waham, W-A-H-A-M. Jangan wahab tu wahabi. Dah kan saja. Baik. Okey. Selesai masalah ni, saya nak masuk dalam masalah bab. Okey. Ustaz, tang mana hak zahir? Hak zahir duk tang ni. Ni hak zahir duk tang ni. Kita kata pintu orang perempuan ada dua pintu. Pintu yang pertama disebut sebagai pintu faraj. Ni pintu assalamualaikum ni. Ini yang kedua pintu rahim. Kan? Ada pantun orang tua tu. Apa? Hak penghujung dia, sebelum mengetuk pintu faraj, ketuklah dulu pintu rahimnya. Sebelum mengetuk pintu rahim, ketuklah dulu pintu farajnya. Maksudnya nak dapat sentuh pintu rahim, pastikan akad dulu sah. Faham tak? Dia bahasa dia orang kata apa? Bahasa kiasan yang dalam. Bukan mudah-mudah nak ambil anak dara aku. Nak ketuk pintu rahim dia, ketuk pintu farah dia dulu. Maksud ketuk pintu farah tu, maksudnya bagi dapat akad nikah yang sah. Tu lah. Kenal kat orang mana-mana. Orang apa? Kedah ke, orang Pulau Pinang ke, ketuk pintu farah dulu baru ketuk pintu rahim. Hai payah buat ayat ni. Baik. Jadinya dalam masalah had zahir, kalau kata mana ada pintu farah, mana had zahir tu, had zahir duduk tang ni. Kalau dia kita biri, masih tak terbuka lagi pintu rahim. Jadi bila kita duduk cakung, baru terbuka pintu rahim. Baik, selesai satu. Baru terbuka pintu faraj. Baru terbuka kawasan zahir bagi faraj. Yang kedua, had batin. Had batin. Menurut mazhab, menurut pandangan Imam Ramli, najis, yang keduanya batal wudu. Hak batin, najis batal wudu. Hak batin mana? Bila kita duduk cakung, dia terbuka hak batin kan? Hak zahir kan? Kita masukkan jari kita sikit dalam lubang tersebut, maka termasuklah hak batin. Bahasa mudah ni kalau dia pintu rahim, pintu faraj. Okey, ni kita duduk cakung ni. Mujok kahwin dah. Tu penting orang ngajak ni kena kahwin, tak kahwin mampu. Tak sungguh. Memang nak mengajak bab ni memang kena kahwin. Kalau tak kahwin, dia tak boleh nak berimajinasi, dia tak boleh nak tafsirkan masalah tu macam mana. Jadi pintu faraj macam ni. Jadi bila kita duduk cakung, pintu faraj dia macam ni. Yang dalam lebih daripada ni, dikira hak zahir, hak batin. Sebab tu saya kata, betul macam mana nak tahu keluar pada hak zahir ke hak batin? Kalau ragu-ragu, pegang hak yakin. Tapi kalau duk waham, duk zon, duk syak tadi kan, syak ataupun waham, maka tengok pada dua keadaan ni. Berat tang suci ke, berat tang najis? Kalau berat tang suci, tak batal. Berat tang najis, batal. Maksudnya berat tang zahir ke, berat tang batin. Baik, ini pandangan Imam Ramli. Selesai. Imam Ramli kata, kalau kata atas pada hak batin ni tak mana? Mula daripada habis saja hak zahir. Pegang lembut, tolak atas. Hak masuk dalam tu dikira sebagai hak batin. Sebab tu kalau orang sufi, mereka tak berak bulan Ramadan.
Orang sufi, mereka tak berak bulan Ramadan. Oh dia. Bukan bulan Ramadan, siang puasa Ramadan. Siang puasa Ramadan, orang sufi tak berak. Mereka akan tahan perut mereka, mereka akan makan makanan yang tak menyebabkan mereka masuk buang yang besar. Pasal apa? Pasal, kalau kita nak basuh, minta maaf lah, kita nak basuh dubur kita lepas kita buang najis, maka bukan setakat kita kena buang bahagian zahir je. Kita kena masukkan sedikit jari kita untuk kita buang bahagian batin. Macam tu orang perempuan kalau dalam bab menyucikan darah haid, saya tak rasa mereka akan buang bahagian zahir je. Dia akan masuk dalam sikit tangan, masukkan air untuk buang kawasan-kawasan yang mungkin duduk atas sikit pada had zahir. Jadi had batin tu tak mana? Masuk jari sikit, jadi had batin. Kan kalau kita dalam bab puasa, masuk sesuatu dalam had batin, batin puasa. Lepas tu saya sebut, orang sufi kadang mereka tak berak waktu siang Ramadan. Betul Ustaz, kami hak lama ni berak, guna cerita tak? Tak batal. Tak batal. Pasal menghilangkan najis, kalau bertembung di antara dua. Menghilangkan najis dengan VS batal dengan sebab menghilangkan najis. Maka nak biar mana? Contoh menghilangkan najis. Kalau kata kita tak masukkan jari kita dalam kawasan tersebut, kita takut nanti kita berdiri, hak duk hujung-hujung kat batin tu, kita berdiri, kita kepik dia, terkeluar. Dia ganggu waktu sembahyang kita apa semua. Dan kalau kita kalau kita tak menghilangkan najis, tak menghilangkan najis, dia akan jadi sebab tu. Tapi kalau kita menghilangkan najis, takut batal, jadi batal. Jadi nak dahulukan yang mana? Dahulukan yang menghilangkan najis. Tahan tak? Dahulukan yang menghilangkan najis. Sebab menghilangkan najis pun dituntut, walaupun batal jika sengaja melakukan sesuatu bukan di atas tujuan menghilangkan najis. Saya saja masuk tangan, tak boleh. Saya saja masuk jari, tak boleh. Tapi kalau masukkan jari dengan sebab nak hilangkan najis, tak apa. Saya nak cerita ni, isu kes dalam bab masalah fiqah. Baik, selesai masalah tu. Jadi kalau had batin, menurut pandangan Imam Ramli, selesai. Baik. Pandangan Imam Ibn Hajar, had zahir, had batin, tak batin wudu, suci. Imam Ramli, Imam Ibn Hajar, had batin dikira suci dan tak batal wudu. Tapi sahabat-sahabat, tengok atas ni, melainkan apa? Sekira mana sampai kepada had jima'. Majami'uz zakar. Melainkan sekira mana? Sekira sampai kepada had zakar, had jima'. Had zakar ketika jima'. Ketika jima'. Baik. Minta maaf ibu-ibu semua yang dimuliakan oleh Allah. Ini bukan isu tentang masalah orang tak apa nak cerita tentang lucah-lucah ke apa, nak ngaji kan. Dalam kitab bersebut benda yang sama, cuma saya buat rumusan dalam bentuk untuk menjadi mudah faham. Baik. Jadinya Imam Ibnu Hajar kata, kalau kata keputihan tu keluar daripada sini dan ke bawah, sini dan ke bawah, tak batal, dikira suci. Apa maksud majami'uz zakar? Apa yang dimaksudkan dengan had zakar ketika jima'? Minta maaf sebut, ketika mana berlakunya persetubuhan lelaki dan perempuan, maka kebiasaannya zakar dia akan masuk dalam kawasan ni ya. Betul tak? Dia akan masuk kawasan ni. Maka kalau mana dia bersentuhan dengan pintu ataupun dinding bagi apa? Bagi rahim, maka itu adalah had terakhir bagi pintu rahim. Jadi bahasa mudahnya, mungkin, minta maaf sebut, mungkin ini adalah kawasan yang orang perempuan mudah untuk selesaikan dalam urusan jima'. Kalau bahasa dalam penulisannya macam ni ya. Ni.
Ni kawasan dia. Jadi bukan diukur, minta maaf sebut, bukan diukur pada besar, kecil, panjang, pendek. Bahasa mudahnya, kalau kata sampai kepada had majami'uz zakar. Had zakar ketika mana jima', ni kawasan ni lah, kawasan ni. Atas daripada ni baru dikira najis. Atas daripada ni baru dikira najis. Sebab saya nak fahamkan isu. Yang pertama, isunya ialah dia dikira suci dan tak najis. Selagi mana tak sampai kepada had majami'uz zakar. Tak sampai kepada had zakar tu bertemu dengan kita punya dinding ataupun pintu bagi rahim. Tapi kebiasaannya, ini dah di antara tempat yang kalau sampai tempat tersebut, atas pada tu, baru dikira sebagai batin. Selagi mana dia duduk dalam rongga farash. Tu bahasa lebih mudah. Selagi mana keputihan tu keluar daripada rongga farash, daripada tempat farash, tempat zakar ada, maka selagi itulah keputihan itu dikira sebagai suci dan tidak batal wudu. Ini mengikut pandangan mazhab Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Siapa ada soalan kat dengan? Tak ada. Tu kira ayat yang penuh dengan lapikan tu. Nampak? Jadi nama bahasa ni memang dia akan sentuh bahagian-bahagian itulah, tapi tak banyak, mungkin dalam isu ni sahaja. Saya duk fikir macam mana nak ngajak kalau yang duduk depan saya tu orang yang belum berkahwin. Satu, yang keduanya anak-anak. Tapi tak apa, tak ada isu sebab mereka ni akan belajar. Mereka ni memang kena belajar benda ni. Kita bukan nak ajak hubungan, kita nak ajak tentang hukum. Nampak no? Baik. Nampak no? Nampak Baik. Tengok kitab, baru boleh tengok kitab. Tengok kitab saya baca lah. Penutup hukum kelembapan farash. Antara cecair yang mengalir keluar dari farash dan bukan darah ialah apa yang dinamakan kelembapan farash, iaitu keputihan. Ia merupakan cecair putih yang diragui antara mazi dan peluh. Ayak mazi najis, pasal dia keluar daripada had batin. Ayak mazi. Apa itu ayak mazi? Ayak mazi ni ialah ayak yang keluar dengan sebab syahwat ataupun ghairah. Sebab tu ayak mani yang bercampur dengan ayak mazi, ayak mani itu jadi najis. Tapi kalau ayak mani yang keluar yang tidak bercampur dengan ayak mazi, maka ayak mani itu dikira suci. Contoh, orang lelaki ataupun orang perempuan yang tidak mimpi basah, kena pada kain. Kain tu boleh bawa solat. Tapi kalau kain yang sama digunakan untuk permulaan jima', minta maaf sebutlah, dan bercampur, terkena pula kawasan kain kita tu bercampur dengan ayak mani yang bercampur dengan ayak mazi, khususnya waktu jima' lah, maka kain tadi ni diragui ia bukan kain yang suci kerana bercampurnya ayak mani dengan ayak mazi. Tetapi, dia kata tapi dia pula. Tetapi, kalau sekira mana, saya tak selesa guna hak ni pasal takut orang lain dengar. Tapi live pula ada dah. Dia bahasa mudah dia macam ni. Kalau kata ayak mani itu dikira suci, sebab ayak mani, saluran ayak mani dengan ayak mazi ni berbeza. Ayak mani, ayak mazi, ayak kencing. Urat dia beza, tapi lubang keluar sama. Urat beza tapi lubang keluar sama. Kalau lepas daripada bersama, ayak mani duduk dalam farash. Lepas dalam farash, dia mangkit keluar ayak mani. Ayak mani yang duduk dalam asal dalam farash tu lah. Keluar ayak mani yang telah bercampur dengan ayak mazi yang ada keliling farash. Ayak mani itu jadi najis, pasal bercampur daripada dalam. Kalau ayak mani lepas daripada bersama, dia tarik keluar, dia lepas atas dia punya kain pelekat. Ayak mani itu lepas atas pelekat. Kain pelekat tu dikira bersih. Pasal apa bersih? Sebab dia tak bercampur dengan ayak mazi. Dia direct terus. Sebab dia urat lain, walaupun saluran yang sama tapi urat dia lain. Faham ayat tu dah? Dan nak abang tahu hukum tentang ayak mani. Ayak mazi ni beza. Ayak mazi ni apa? Ayak yang keluar dengan sebab syahwat. Peluh mana najis? Kalau peluh najis, kita buat kerja sikit peluh, tukar baju nak sembahyang. Tak. Sebab tu orang yang kerja kontraktor, orang kerja berat-berat,
kalau kotak tangan tu, mereka bukan tukar baju. Cuma mereka tukar baju pasal mereka tak selesa semayang dalam keadaan berpeluh. Tambah kalau semayang jemaah, kalau semua tak tukar baju, tak apa, bau sama. Ni, seorang tak tukar baju, hak lain semua tukar baju, mayang dalam masjid, mayang dalam surau. Surau terkepung. Bau peluh dia tu saja, imam kira sujud lama. Nampak? Jadi nak habaq kata, peluh tak najis, peluh suci. Jadi, cecair putih yang dimasukkan keputihan tu, dia diragui antara mazi dan peluh. Orang tertanya-tanya tentangnya, adakah cair ini dihukumkan sebagai suci atau najis? Persoalan kita bangkitkan. Dan adakah keluarnya membatalkan wuduk atau tidak? Persoalan kita bangkitkan. Kesimpulan hukumnya, jika cecair itu keluar dari bahagian zahir farash, maka ia bukanlah najis dan tidak membatalkan wuduk. Dua-dua pandangan sama. Jika ia keluar dari bahagian batin, maka ia membatalkan wuduk dan ia adalah najis. Ini pandangan Imam Ramli. Jika diragui adakah ia keluar dari zahir atau batin farash, maka tidak batal wuduk dan bukan najis. Al-aslu fi syai'in ka'adam. Asal pada sesuatu tu macam tak ada. Zahir farash adalah bahagian farash yang wajib dibasuh ketika mandi wajib dan istinja. Bahagian yang terzahir ketika duduk mencangkung. Dia akan terzahir ketika mana kita duduk mencangkung. Batin farash adalah bahagian farash yang tidak wajib dibasuh. Ada tak kalau mandi wajib dia kena gosok tembok ayak masuk badan farash? Tak. Itu bukan kawasan yang wajib dibasuh. Ketika mandi wajib dan istinja, yakni bahagian dalam rongga farash. Tengok nota kaki 17 tu. Lihat huraian terperinci hukum rutubah al-farji, Tuhfah al-Muhtaj serta hasyiahnya. Saya ada kitab ni dah, sumbangan daripada, inilah orang ramai lah, sumbangan daripada, bukan, Tuhfah al-Muhtaj saya beli dulu ni. Anak-anak murid bagi gak. Yang saya beli baru ni, Nihayatul Muhtaj. Imam Ramli karang. Tak apa, terima kasih banyak. Hukum yang kami sebutkan itu adalah apa yang muktamad di sisi Imam Ramli. Hak atas ni ya. Hak atas ni di sisi Imam Ramli. Itu hak dua tu, ujung tu. Tengok pula. Manakala hukum yang muktamad di sisi Imam Ibn Hajar pula. Tu, hak Imam Ibn Hajar. Dalam nota kaki. Ialah kelembapan farash adalah suci jika datang dari hak zahir atau batin. Hak zahir atau batin. Batin di sini bulatkan sikit jika mengikut pandangan Imam Ramli. Suci. Nampak? Yang boleh sampai kepadanya zakar ketika jima'. Ini bukan ayat saya lah. Ini ayat kitab. Cuma saya bagi penerangan tu sebab saya pernah ditanya. Jadi saya teranglah macam tu. Sebab tu saya terang sebelum orang tanya. Sebab orang yang tanya lebih malu daripada orang yang cakap. Saya nak tanya aku mana. Saya cerita tu bagi faham. Dan jika kelembapan datang melebihi dari hak tersebut. Nampak? Sebab tu saya sebut lah. Dia kata apa dalam kitab? Dia kata, atau batin yang boleh sampai kepadanya zakar. Batin yang boleh sampai kepadanya zakar. Ketika jima'. Dan jika kelembapan datang melebihi dari hak tersebut. Kelembapan tu keputihan mai daripada hak atas ni. Bahasa dia macam tu lah. Maka ia adalah najis tanpa khilaf. Jelas tak? Alhamdulillah. Senyap pun jelas. Tak senyap pun kira jelas agak. Pasal tak mau tanya dah. Dalil kepada hukum tersebut ialah ulama bersepakat, ni ijma'. Ulama bersepakat mengatakan mazi adalah najis dan membatalkan wuduk. Sifatnya ialah datang dari batin farash. Oleh itu apabila kelembapan itu datang dari batin, maka hukumnya seperti mazi. Hak ni pandangan Imam Ramli. Namun begitu, jika ia datang dari zahir farash, hukumnya menyamai hukum peluh. Peluh ini bukan hukumnya suci dan tidak membatalkan wuduk. Ketika syak cecair itu datang dari bahagian zahir atau batin pula, maka yakin tidak akan dipengaruhi dengan semata-mata syak. Itulah al-yaqinu la yuzalu bisyak tu. Tu hak perkataan yakin tidak akan dipengaruhi dengan semata-mata syak tu. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Kerana hukum asal adalah suci dan tidak membatalkan wuduk. Wallahu a'lamu bis-shawab. Habislah bab keputihan. Hari ni ngaji bab istihadah sikit, keputihan sikit. Bolehlah kurang-kurang mandu kereta sikit sampai ke rumah. Kalau lajak sikit kira takut tak sampai rumah. Pasal pening. Nanti kita akan masuk pada pelajaran yang kedua,
pada perbincangan berkaitan dengan umur permulaan haid, tempoh, warna dan